Di sini ada satu kiriman email yang ingin saya bacakan. Datangnya daripada seorang pendengar, seorang lelaki ataupun seorang bapa tunggal yang berkongsi pengalaman kisah yang menakutkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kisih. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Mustafa dan saya adalah seorang ayah tunggal. Saya telah pun berpisah dengan isteri saya. Tapi Kisih, saya berpisah dengan isteri saya bukan cara yang baik, cara yang kurang baik. Ialah, ada yang berpisah dengan suami, berpisah dengan isteri kerana mungkin telah pun mereka pergi terdahulu. Tapi perpisahan saya adalah angkara kerana orang ketiga. Selalunya kita dengar banyak cerita tentang wanita yang menangkap suaminya yang bermain kayu tiga. Tapi kali ini Kisih, cerita yang ingin saya ketengahkan ini bukanlah untuk mendapatkan belas ihsan simpati daripada pendengar Ria 897 FM, tetapi perbuatan isteri saya. Sebelum ini dah banyak kali Kisih, saya syakwa sangka dan merasa curiga terhadap isteri saya. Kerana mungkin dia mempunyai seseorang dalam hidupnya secara peribadi. Tapi bila setiap kali saya tegur, dia akan menidakkan segala tuduhan sebab saya tidak mempunyai bukti. Setiap hari, saya cuba pada malam-malam tertentu. Waktunya bila isteri saya bertugas malam tidak pulang, saya akan bangun waktu malam, solat Kisih, solat hajat, solat dan dapatkan petunjuk adakah benar isteri saya bermain kayu tiga. Selama lebih kurang setengah tahun, untuk beberapa malam saya minta petunjuk darinya. Memang tidak semua solat itu akan dapat petunjuk, tapi kita harus istiqamah, kata Encik Mustafa. Akhirnya, dengan kuasa Tuhan, saya telah pun dapat tangkap basah isteri saya. Kisih nak tahu apa berlaku? Saya tangkap basah isteri saya dengan seorang lelaki berdua-duaan di tempat meletak kereta. Tempat meletak kereta di salah sebuah kawasan di pantai East Coast. Sebenarnya pada hari tersebut, anak saya yang berusia 7 tahun ingin sangat berbasikal di pantai East Coast. Saya pada mulanya penat. Oleh kerana sayangkan anak dan banyak kali saya dah berjanji, saya terpaksa tunaikan permintaan anak saya. Entah macam mana Kisih, selalunya, kata Encik Mustafa, kalau saya malas, saya tidak akan keluar rumah. Saya akan duduk dalam rumah, saya akan temankan anak dan saya tidak akan indahkan permintaannya. Pada malam tersebut tergerak hati Kisih. Sekitar pukul 7 malam, saya turun ke pantai East Coast bermain basikal dengan anak. Basikal itu saya bawa sekali lah, letak dalam kenderaan, kemudian letakkan kereta di tempat meletak kereta kapak nombor ... Bila turunkan anak dengan basikal daripada kenderaan, saya ternampak ada seorang wanita dalam kereta sebelah yang sama rupanya macam isteri saya. Kisih nak tahu apa berlaku? Apabila saya rasa itu isteri saya ketuk tingkap. Mereka berdua terperanjat. Saya tangkap basah isteri saya dengan seorang lelaki. Dipendekkan cerita, sebab itulah saya berpisah dengan isteri, kata Encik Mustafa. Isteri saya sampai sujud, katanya, tolonglah, jangan tinggalkan dia, tolonglah. Dia tidak akan buat lagi, macam-macam Kisih. Sampaikan ibu mentua saya pun pujuk saya. Tapi hati ini dah remuk melihat isteri saya bermain kayu tiga, kata Encik Mustafa. Akhirnya saya berpisah. Dan Kisih, walau macam mana pun anak masih kecil, isteri dapat menjaga anak. Walaupun saya sayangkan anak, saya tidak diberikan kebenaran untuk menjaga anak. Tak apalah. Seminggu selepas saya berpisah dengan isteri, rumah itu masih lagi saya duduk Kisih, dalam proses nak kasih balik dan sebagainya, kata Encik Mustafa, yang tak perlu saya jelaskan lebih panjang lagi. Dalam masa seminggu saya duduk rumah tu, saya tak benarkan isteri balik ke rumah. Maklumlah dah berpisah Kisih. Apa yang berlaku, kata Encik Mustafa, perkara yang menyeramkan. Isteri saya telah pun menggunakan ilmu keras untuk menghantui hidup saya. Seminggu selepas berpisah, mendapat surat cerai, saya bangun tengah malam. Ada orang panggil nama saya berkali-kali.
Saya bangun dari katil saya. Saya tiba-tiba rasa remang. Saya buka pintu bilik. Baru nak jejakkan kaki saya di luar, terperanjat Kisi. Nampak ada perempuan duduk dekat sofa, tapi nampak belakang sebab badannya pandang ke hadapan. Saya terperanjat. Benda tu sambil dari belakang saya dapat lihat bermain-main dengan rambutnya. Dia panggil nama Mus, Mus. Kisi. Saya tutup pintu, masuk dalam bilik, istighfar berkali-kali. Sampaikan Kisi saya takut. Saya ambil Al-Quran, duduk bersila atas katil. Saya baca dan baca, hilangkan takut. Gangguan tu hilang begitu saja. Malam kedua tak ada apa-apa. Malam ketiga, masuk malam kelima. Setelah gangguan yang pertama, kali ini lebih teruk. Saya sedang baring tidur dekat atas katil, tiba-tiba rasa panas. Panas sangat. Saya bangun, tengok kipas angin saya dimatikan. Hairan, siapa pula yang tutup kipas? Saya bangun, hidupkan kipas yang dah dimatikan, kata Encik Mustafa. Apabila saya nak baring balik dekat katil, saya perasan Kisi, dekat selimut saya di atas katil tu macam ada susuk tubuh orang baring. Kisi, bentuknya macam manusia. Kisi bawah selimut. Saya tak berani nak tarik. Saya terus matikan kipas. Saya keluar dari bilik, tidur dekat bilik sebelah. Gangguan makin menjadi-jadi apabila saya duduk dalam rumah. Waktu itu nak dekat waktu maghrib. Sedang duduk nak makan. Baru balik dari kerja. Ada perempuan ni Kisi jalan belakang saya, masuk dapur dan terus hilang begitu saja. Banyak gangguan. Rupa-rupanya saya dapatkan bantuan seorang ustaz yang saya kenal. Datang cuba tengokkan rumah. Dia tanya saya, awak ada musuh dengan sesiapa tak? Setahu saya lah, saya tak ada musuh dengan orang. Kalau orang tak suka benci saya pun, yang paling latest, kata Encik Mustafa, mungkin bekas isteri saya dan juga mak mentua saya. Dia kata berhati-hati, ada orang nak cuba kacau awak ni. Rumah ni bila kasih balik? Saya kata nanti dalam proses. Jadi Kisi, setelah 2 minggu, akhirnya rumah tu diserahkan balik. Apa yang berlaku pada saya adalah satu perkara yang menyeramkan. Malam yang terakhir, kata Mustafa, bila saya sedang duduk di ruang tamu sambil makan menonton TV sekitar pukul 11 lebih malam, Kisi, pintu bilik saya dihempas sekuat-kuatnya. Bukan 1 tapi 3 pintu bilik ditutup dengan begitu kuat sampaikan saya terperanjat. Yang paling dahsyat apabila saya terperasan Kisi, saya dengar sesuatu bunyi benda sirit-sirit. Saya pusing belakang, kiri, kanan, tak ada apa-apa. Saya terus yang menonton televisyen. Depan televisyen saya, di bawahnya almari yang ada kaca. Kemudian daripada refleksi kaca tu, saya tengok betul-betul dekat sofa sebelah kiri saya, tepi armrest dalam keadaan merangkak, saya nampak Kisi ada perempuan sedang tengok saya tersenyum melalui reflection daripada TV, ya, daripada almari TV yang ada di hadapan saya, kata Encik Mustafa. Bila saya nampak muka wajah wanita tu, saya terperanjat Kisi. Saya ketakutan. Rupa-rupanya saya mungkin, ya, saya salah, tapi saya rasa isteri tak puas hati sebab saya tinggalkan dia, sebab saya berpisah dengan dia. Saya nak tanya pada para pendengar Misteri Jam 12, adakah dengan berpisah dengan isteri saya telah pun melakukan satu kesilapan? Kalau betul, berilah tahu saya. Saya ingin tahu, adakah saya dah buat satu kesilapan dalam hidup ini? Terima kasih. Dari Mustafa.